Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita dalam vlog yang terkini. Pada video kali ini saya akan merakamkan keadaan sebuah masjid yang telah ditinggalkan dan tiada lagi jemaah yang menggunakan masjid ini. Saya berada di Pedas Rembau, Negeri Sembilan. Ini dia masjidnya. Masjid ini dinamakan sebagai Masjid Lama Pedas Tengah di Rembau, Negeri Sembilan. Di belakang sana ada sebatang sungai, iaitu Sungai Pedas. Ini dia masjid lama yang tidak digunakan lagi setelah terbinanya masjid baru pada tahun 1971. Jadi saya tak dapat tahun yang tepat bilakah masjid ini dibina, namun masjid baru dibina pada tahun 1971. Jadi sudah tentu masjid lama ini berusia lebih 50 tahun ataupun 100 tahun yang lalu. Nampak dah usang dan roboh struktur di bahagian belakang ni. Ada kubah. Jadi pada masa lalu masjid ini menjadi saksi jemaah yang datang ke sini. Namun kini semuanya telah berubah. Setelah adanya masjid baru, masjid ini tidak digunakan lagi. Dan salah satu sebab mengapa masjid ini tidak dipelihara adalah kerana di belakang sana ada sungai, yang mana seringkali sungai melimpah berlakunya banjir, sehingga menjejaskan struktur masjid ni. Jadi saya sekadar singgah untuk merakamkan keadaan tempat ni, tinggalan sejarah yang masih lagi ada di Rembau ni. Nampak seni binanya, separa dinding kayu dan juga batu. Dah hampir roboh strukturnya. Sebelah sana tu ada rumah, kawasan kejiranan. Walaupun tak banyak yang saya boleh rakamkan, namun nilai sejarah yang ada pada masjid ini sangatlah tinggi. Sayang tidak dipelihara, namun seperti mana yang Syuk beritahu tadi, disebabkan kawasan terletaknya masjid ini dekat dengan sungai, jadi itu salah satu faktor kenapa masjid ini sukar untuk dipelihara ataupun dipelihara. Dan keadaan sering berlakunya banjir. Sebelum datang ke masjid ini, saya melakukan beberapa research dan juga kajian, dan ada saya terbaca komen yang mengatakan bahawa masjid ini pernah menjalankan fungsi sebagai pusat perubatan, dan ada juga yang mengatakan bahawa masjid ini berfungsi sebagai tempat persinggahan orang bunian. Wallahualam, saya tak pasti, tapi saya ada terbaca di ruangan komen di TikTok kalau tak silap, ada yang memaklumkan info berkenaan dengan masjid ini selain daripada fungsinya adalah tempat ibadat. Okey, itu selingan yang Syuk dapat kongsikan pada video kali ini. Bolehlah lihat bagaimana sisa-sisa masjid lama yang masih lagi ada ni.
mungkin beberapa tahun akan datang ianya bakal roboh sepenuhnya di mama usia. Dan sementara masih ada ni, saya rakamkan mana yang termampu. Di belakang sana ni sungai, Sungai Pedas. Di sinilah dikatakan melimpahnya air sungai, dan bila banjir akan merosakkan struktur masjid ni. Cuaca ni memang agak panas. Ni dulu ada kolah di bahagian luar ni, tapi dah tertutup dengan daun-daun hijau ni. Jadi itulah dia sedikit perkongsian untuk video kali ni. Ringkas sahaja, namun saya suka dengan tempat-tempat yang ada sejarah sebegini untuk dirakamkan dan dikongsikan di YouTube Syukri Vlogs. Okay? Masjid lama Pedas Tengah di Rembau, Negeri Sembilan ditinggalkan kerana lokasinya berpindah ke masjid yang baru yang dibina pada tahun 1971. Baik, jadi terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton rakaman pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay? Selamat berpuasa, dan tak pasti sama ada video ni adalah video terakhir sebelum Hari Raya, ataupun ada lagi video terbaru sebelum kita menyambut Hari Lebaran. Okay? Apapun, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya kepada semua penonton yang menonton rakaman pada kali ini. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye. Tan 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 tan